Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan dunia bola sepak Asia Tenggara selepas mencatat kemenangan besar 4-0 ke atas Vietnam dalam satu perlawanan yang mengejutkan ramai pihak. Keputusan tersebut bukan sahaja mencetuskan kegembiraan dalam kalangan penyokong Harimau Malaya, malah turut mengundang pelbagai reaksi daripada media dan peminat bola sepak Vietnam yang sukar menerima kekalahan itu. Sebelum perlawanan berlangsung, ramai pemerhati menjangkakan aksi yang seimbang memandangkan kedua-dua pasukan memiliki rekod persaingan yang cukup sengit sejak beberapa tahun lalu. Namun apa yang berlaku di atas padang benar-benar di luar jangkaan apabila Malaysia mempamerkan aksi yang hampir sempurna dari awal hingga akhir perlawanan. Sejak whistle permulaan ditiupkan, Harimau Malaya bermain dengan tempo yang tinggi. Setiap pemain menunjukkan keyakinan yang luar biasa, terutama di bahagian tengah dan serangan. Vietnam yang terkenal dengan permainan hantaran pendek dan penguasaan bola gagal mengembangkan corak permainan mereka akibat tekanan berterusan daripada pemain Malaysia. Gol pertama Malaysia hadir hasil gerakan pantas yang memecahkan benteng pertahanan Vietnam. Jaringan itu memberikan suntikan semangat kepada skuad negara, manakala Vietnam mula kelihatan hilang rentak. Penyokong Malaysia yang memenuhi stadium terus memberikan sorakan tanpa henti. Tidak lama kemudian, Malaysia menambah jaringan kedua menerusi satu lagi serangan yang tersusun. Ketika itu, tekanan mula dirasai oleh skuad Vietnam. Mereka cuba bangkit, namun setiap percubaan berjaya dipatahkan oleh barisan pertahanan Harimau Malaya yang tampil cukup berdisiplin. Babak kedua menyaksikan Malaysia terus menguasai permainan. Jurulatih negara berjaya melakukan beberapa perubahan taktikal yang menjadikan pasukan lebih agresif. Vietnam pula semakin bergelut untuk mencari ruang dan kelihatan kehilangan keyakinan. Gol ketiga Malaysia benar-benar mematahkan semangat pasukan pelawat. Para pemain Vietnam mula melakukan kesilapan mudah yang jarang berlaku dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Malaysia memanfaatkan situasi tersebut dengan baik dan terus memberi tekanan. Kemenangan bergaya itu disempurnakan dengan gol keempat yang mencetuskan sorakan gemuruh penyokong. Keputusan 4-0 menjadi antara kemenangan terbesar Malaysia ke atas Vietnam dalam sejarah pertemuan moden kedua-dua pasukan dan memberikan mesej jelas bahawa Harimau Malaya kini berada pada tahap yang lebih tinggi. Selepas tamat perlawanan, media Vietnam dipenuhi dengan pelbagai laporan mengenai kekalahan tersebut. Ramai penyokong meluahkan rasa kecewa dan menyifatkan prestasi pasukan mereka jauh di bawah kemampuan sebenar. Ada yang menggesa perubahan dilakukan segera supaya Vietnam mampu kembali bersaing di peringkat serantau. Ketua Jurulatih Vietnam, Kim Sang-sik, turut mengakui bahawa pasukannya melakukan banyak kesilapan. Beliau menjelaskan bahawa kekalahan itu perlu dijadikan pengajaran dan seluruh pasukan mesti memperbaiki kelemahan sebelum menghadapi perlawanan seterusnya. Dalam kenyataannya, Kim Sang-sik menegaskan bahawa Vietnam tidak akan berputus asa. Beliau mahu pasukannya bangkit dan menggunakan pengalaman pahit tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat. Menurutnya, setiap kekalahan memberikan peluang untuk belajar dan memperbaiki prestasi. Perhatian kini tertumpu kepada kemungkinan pertemuan seterusnya antara Malaysia dan Vietnam di Hanoi. Ramai penyokong Vietnam percaya bahawa aksi di laman sendiri akan memberikan kelebihan kepada pasukan mereka. Mereka berharap Vietnam mampu memberikan persembahan yang jauh lebih baik dan menebus maruah yang tercalar. Di pihak Malaysia pula, kemenangan besar ini meningkatkan keyakinan seluruh pasukan. Prestasi cemerlang yang dipamerkan membuktikan bahawa Harimau Malaya semakin matang dari segi taktikal dan mentaliti. Barisan pemain juga menunjukkan kerjasama yang sangat baik sepanjang perlawanan. Jurulatih Malaysia memuji komitmen semua pemain yang berjaya melaksanakan perancangan dengan sempurna. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa kemenangan ini tidak boleh membuatkan pasukan berasa terlalu selesa kerana cabaran yang lebih besar masih menanti. Ramai bekas pemain dan penganalisis bola sepak turut memuji perkembangan positif yang ditunjukkan oleh skuad kebangsaan. Mereka percaya Malaysia kini memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan bakat muda yang mampu membawa pasukan ke tahap lebih tinggi. Namun begitu, mereka juga mengingatkan bahawa setiap perlawanan adalah berbeza.
Jika Malaysia bertemu Vietnam sekali lagi di Hanoi, suasana pastinya tidak sama. Vietnam terkenal sebagai pasukan yang sukar ditewaskan di laman sendiri dengan sokongan puluhan ribu penyokong yang sentiasa memberikan semangat. Oleh sebab itu, Malaysia perlu mengekalkan disiplin, fokus dan kesungguhan jika mahu mengulangi kejayaan tersebut. Vietnam pula dijangka tampil dengan strategi baharu dan semangat yang lebih tinggi untuk mengelakkan kekalahan berulang. Persaingan antara Malaysia dan Vietnam kini semakin menarik untuk disaksikan. Kedua-dua negara mempunyai penyokong yang sangat fanatik, dan setiap pertemuan sentiasa dipenuhi emosi serta tekanan tinggi. Tidak hairanlah ramai menganggap aksi Malaysia menentang Vietnam sebagai antara perlawanan paling dinanti dalam bola sepak Asia Tenggara. Kemenangan 4-0 ini pastinya akan dikenang sebagai salah satu detik terbaik buat Harimau Malaya. Ia membuktikan bahawa dengan persiapan rapi, disiplin tinggi dan semangat berpasukan, Malaysia mampu menewaskan mana-mana pasukan di rantau ini. Kini semua mata tertumpu kepada pertemuan seterusnya sekiranya kedua-dua pasukan bertemu sekali lagi. Mampukah Malaysia mengulangi kecemerlangan mereka, atau adakah Vietnam akan bangkit di hadapan penyokong sendiri? Jawapannya hanya akan diketahui apabila kedua-dua pasukan kembali beraksi di atas padang. Apa yang pasti, persaingan Malaysia dan Vietnam terus menjadi salah satu rivaliti paling hangat dalam bola sepak Asia Tenggara.